Okay, sekarang ni lebih kurang pukul 1 kat 1.40 pagi. Saya dalam perjalanan daripada Kanga ke Kuala Kedah. Dan sebab ada perubahan perancangan, jadi esok insya-Allah saya akan ke Stadium Sri Menanti. Sri Menanti tak apa? Apa tu? Dekat Stadium Sultan Syarif tu. Sebabnya besok ada kenduri. Bukan kenduri makan-makan, kenduri sepak raja 7. Saya tahu ramai tertanya-tanya kenapa saya kempen ke utara sampai banyak hari. Sebenarnya berdasarkan data yang kami perolehi, ramai fan sepak takraw di utara ni masih tak dapat maklumat mengenai Piala Asia yang akan berlangsung. Sebab kita ada data ni, dari segi capaian semua media sosial kami, kita lihat di utara ni memang agak perlahan lah pergerakan maklumat tu. That's why setiap hari saya di utara ni, saya pergi ke pelbagai peringkat Rusia daripada pagi sampailah ke tengah malam, every single day without missing. Dan memandang kebetulan esok ada kenduri sepak raga 7 100 biji bola di Stadium Sultan Abdul Halim. Jadi saya memutuskan saya kena gerak jugalah. Jadi malam ni, bukan malam dah pagi kan, saya gerak. Alhamdulillah, sebenarnya hotel semua penuh. Hotel semua penuh, babe. Wujur lah sahabat baik saya asli Atan, dia pun kebetulan balik kampung. Dia menawarkan saya untuk menginap di rumah dia lah. Jadi sekarang saya on the way ke rumah dia. InsyaAllah lah kita jumpa besok. Right.